lupa like, subscribe dan share. Hashtag Motivasi Manfaat. Hadis riwayat Ibn Majah dalam Sunan Ibn Majah nombor 1828 ataupun nombor 1838 in Maktabatul Ma'arif Ar-Riyadh. Sunan Ibn Majah hadis nombor 1828. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah. Telah diceritakan kepada kami oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah. Telah diceritakan kepada kami Muhammad bin Fudail daripada Umarah bin Al-Qa'qa' daripada Abi Zur'ah daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Kita lihat ianya disahihkan menurut penilaian Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala an-nasa amwalahum takaththura fa innama yas'alu jamra jahannama falyastaqilla minhu aw liyukthir. Sesiapa yang meminta daripada manusia lain, yakni meminta hartanya, man sa'ala an-nasa amwalahum, barang siapa yang meminta harta daripada manusia lain, takathuran, untuk mengkayakan dia, ataupun takathuran ini boleh saja diterjemahkan sebagai bermewah-mewah. Kita lihat apa yang diterjemahkan di sini, untuk bermegah-megah. Fa innama yas'alu jamra jahannama falyastaqilla minhu aw liyukthir. Sesungguhnya dia telah pun meminta untuk direjam di neraka Jahannam. Maka adalah lebih baik untuk dia berterusan dalam keadaan sedikit ataupun banyak. Sekali lagi, telah diceritakan kepada kami oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah. Telah diceritakan kepada kami Muhammad bin Fudail daripada Umarah bin Al-Qa'qa' daripada Abu Zur'ah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala an-nasa amwalahum, siapa yang meminta daripada manusia lain hartanya, takathuran, untuk bermegah-megah, untuk bermewah-mewah, fa inna ma yas'alu jamra jahannam, sesungguhnya dia telah pun meminta batu-batuan daripada neraka, falyastaqilla minhu aw liyukthir, maka hendaklah dia terus hidup dalam keadaan sikit ataupun banyak. Tuan-tuan dan puan azakumullah, hadis ni walaupun pendek dan saya kira tuan-tuan boleh usaha untuk menghafal dan mengingatinya. Hadis ni walaupun pendek, namun hadis ni adalah hadis yang penting kerana betapa ramainya di antara kita, di sekeliling kita, yang suka meminta-minta dibelikan hadiah kepadanya. Apalagi kepada orang yang suka merajuk bila tak diberikan hadiah, bila tak mendapat hadiah, bila tak mendapat sesuatu yang bersifat tambahan daripada keperluannya, untuk dia bermegah-megah, apalagi untuk menunjuk-nunjuk. Maka ketahuilah Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita 1400 tahun yang lalu lagi, sesiapa yang meminta daripada manusia dari bentuk hartanya untuk bermewah-mewah, untuk bermegah-megah, belikanlah engkau, kalau nak hadiahkan aku, kau hadiahkan aku jam, engkau belanjalah aku handbag tu. Maka ketahuilah, kata Nabi SAW, fa inna ma yas'alu jamra jahannam, sesungguhnya dia telah pun meminta batu-batuan daripada neraka. Ma'adzallah, kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Falyastaqilla minhu aw liyukthir, maka sepatutnya dia terus hidup walaupun dalam keadaan sikit ataupun banyak. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan azakumullah, qanaah adalah sifat yang penting bagi setiap daripada muslim. Qanaah, merasa cukup dengan apa yang kita dapatkan, sama ada baik sikit ataupun banyak.
Syukur itu penting supaya kita menyelamatkan diri kita daripada menjadi orang yang meminta-minta. Sehingga kan dalam satu riwayat Thauban, apabila menerima hadis ini, diriwayatkan bahawa Thauban, satu orang perawi hadis yang terkenal, yang besar, beliau tidak pernah untuk meminta satu hari ketika bermusafir, kain yang digunakan untuk menyebat unta tu, untuk unta berjalan tu jatuh. Dia tidak meminta untuk diambilkan. Sedangkan ada orang yang di bawah. Dia turun dan dia ambil sendiri. Sampai tahap itu, para ulama mereka beramal dengan hadis larangan untuk meminta-minta daripada manusia. Kerana dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tas'alun nas, jangan minta-minta dengan manusia. Maka dalam hadis ini saya pilih hadis ini kerana hadis ini lebih jelas dari bentuk meminta-minta untuk bermewah-mewah. Kalau seseorang itu dia memang tidak dapat mencapai simpanan ataupun perbelanjaan keperluannya, maka tidak mengapa untuk dia meminta-minta. Bukanlah untuk meminta-minta, tetapi tidak mengapa untuk dia meminta pertolongan. Meminta-minta ni lebih daripada itu, yakni lebih daripada yang sepatutnya. Maka itu yang dimaksudkan sebagai meminta-minta. Dalam hadis ini jelas sekali Nabi SAW menyebutkan orang yang meminta-minta untuk takathuran, untuk bermewah-mewah, untuk bermegah-megah, yakni lebih daripada keperluannya. Dia telah pun meminta batuan-batuan daripada neraka. Ma'adallah, kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u